Apa khabar, geng kaki pancing semua? Mesti korang selalu dengar orang cakap benda yang sama. Bulan Mac ni tak ada ikan. Ikan tengah tidur lagi, air pun sejuk gila. Tak payahlah pergi sungai, duduk rumah lagi bagus. Tapi, korang tahu tak? Tu semua sebenarnya mitos besar yang paling merugikan pemancing macam kita. Hari ni, kita bukan setakat nak sembang kosong, tapi kita nak pecahkan terus mitos tu sekali untuk selamanya. Saya akan kongsi rahsia macam mana saya boleh balik dengan hasil yang melimpah, padahal 90% pemancing lain duk merungut sebab tak dapat apa-apa. Sambil-sambil tu, korang duduklah relax dulu. Sebab lepas ni, saya nak bagi info yang betul-betul padu. Pastikan tengok sampai habis tau. Sebab ada beberapa tips yang mungkin nampak pelik atau tak logik. Tapi itulah yang paling berkesan. Lepas tu, jangan lupa tulis kat ruang komen kalau korang setuju dengan saya. Kita kaji kenapa orang cakap bulan Mac ni bulan mati. Sebenarnya ada logiknya. Peralihan musim sejuk tak habis lagi. Musim bunga pula baru nak mula. Air memang sejuk sekitar 2 ke 4 darjah Celsius saja. Ikan jadi lemah sebab musim sejuk yang panjang, jadi metabolisme dorang pun rendah. Ikan nampak macam malas dan tak aktif. Yang penting, perangai ikan pun berubah terus. Yang korang selalu dapat ikan masa musim sejuk atau musim panas, biasanya memang kosong bila masuk bulan Mac. Jadi, bila pemancing pergi ke spot, biasa dorang, lepas tu tunggu berjam-jam, tapi pelampung tak bergerak pun, dorang terus buat kesimpulan. Ikan tak makan, tapi dorang tak perasan satu benda penting. Ikan tu ada, dan ikan tu memang lapar. Cuma dorang tak ada kat tempat yang korang cari tu. Dan dorang tak nak makan apa yang korang bagi. Bulan Mac ni bukan masa untuk guna cara biasa. Biasanya untuk kita jadi lebih licik, lebih peka dan lebih faham tentang alam sekitar. Ini rahsia pertama dan paling utama yang bakal mengubah segala persepsi anda. Lupakan tabiat memancing musim sejuk. Kebanyakan pemancing masih lagi mencari ikan di lubuk yang dalam, iaitu tempat ikan berkumpul sepanjang musim dingin. Dan ini sebenarnya adalah satu kesilapan besar. Masuk sahaja bulan Mac, bila cahaya matahari mula memanaskan air, seluruh hidupan akan mula bergerak ke kawasan cetek. Bayangkan sebuah teluk kecil yang kedalamannya tak sampai pun semeter. Mungkin pada pandangan kita, tempat itu nampak kosong dan tidak menjanjikan apa-apa, tapi bagi ikan, itulah restoran paling mewah. Suhu air di kawasan ini lebih cepat panas, malah boleh mencecah 2 hingga 5 darjah lebih tinggi berbanding kawasan dalam. Di sinilah mikroorganisma mula aktif, larva mula keluar, dan ikan-ikan kecil akan datang untuk makan, diikuti pula oleh ikan pemangsa. Jadi, peraturan nombor 1, jangan cari lubuk yang dalam, tapi carilah kawasan yang hangat. Fokus pada kawasan cetek yang terkena cahaya matahari. Anda pasti akan terkejut dengan hasilnya, sementara pemancing lain masih lagi termenung menunggu di tengah lubuk. Bercakap pasal suhu air ni, jom kita sembang pasal panel solar semula. Jadi dalam air. Kena ingat, bukan semua kawasan cetek itu sama. Rahsianya adalah mencari kawasan yang paling panas. Macam mana nak cari? Senang je. Guna logik dan perhatikan peta ataupun keadaan tebing. Kawasan di tebing selatan atau barat daya selalunya lebih panas sebab kawasan ni menerima cahaya matahari terus sepanjang hari, manakala tebing utara biasanya lebih banyak terlindung dan redup.
Walaupun perbezaan suhu air mungkin cuma 1 atau 2 darjah, tapi bagi ikan, itu ibarat perbezaan antara musim sejuk dan musim panas. Satu lagi faktor penting ialah warna dasar air. Dasar yang gelap, berlumpur atau berlumut akan menyerap haba matahari jauh lebih baik berbanding dasar pasir yang cerah. Jadi, teluk yang cetek dengan dasar yang gelap di sebelah tebing selatan adalah hotspot nombor 1 untuk semua ikan di kawasan tu. Contoh mudah, di tasik yang sama, tebing sebelah selatan mungkin dah rancak ikan mematuk umpan, tapi di tebing utara yang cuma 100 meter jaraknya, keadaan mungkin sunyi sepi. Jadi, jangan malas untuk berjalan lebih sikit demi mencari lubuk panas macam ni. Rahsia seterusnya adalah dengan mencari air hidup. Apa sebenarnya air hidup ni? Ia merujuk kepada kawasan di mana anak sungai, sungai kecil atau aliran air dari kawasan sekeliling masuk ke dalam kolam atau sungai utama. Aliran air ni bukan sahaja lebih hangat, tapi yang paling penting, ia sangat kaya dengan oksigen. Selepas berdepan musim kurang oksigen, ikan secara semula jadi akan berkumpul di situ. Bayangkan macam kita yang tengah sesak nafas dalam bilik yang bahang, sudah tentu kita akan cari tingkap untuk dapatkan udara segar. Walaupun anak sungai tu nampak kecil, ia sebenarnya boleh menjadi satu titik tumpuan yang menarik perhatian banyak sangat ikan. Selain daripada oksigen, air yang mengalir ni turut membawa sumber makanan seperti larva, cacing dan cebisan tumbuhan dari darat. Ini dah macam penghantaran makanan percuma terus kepada ikan-ikan di situ. Jadi, bila korang tengah cari pot memancing, pastikan korang perhati betul-betul kawasan macam ni. Muara sungai kecil, laluan antara tasik atau tebing yang ada air mengalir masuk, semua ni adalah lubuk emas. Biasanya di sinilah korang akan jumpa kelompok ikan yang paling besar dan berpeluang dapat tangkapan yang luar biasa. Seterusnya, kita sembang pasal petunjuk bawah air. Macam dasar air ni kosong masa musim bunga sebab rumpai tahun lepas dah reput, kan? Itu silap besar. Sebab tumbuhan lama macam mensiang, buluh air atau teratai ni sebenarnya main peranan yang sangat penting. Pertama, ia adalah tempat perlindungan semula jadi. Ikan, terutamanya yang saiz bagak, rasa lebih selamat kalau ada dekat dengan struktur macam ni. Kedua, batang-batang reput tu sebenarnya rumah bagi pelbagai organisma kecil yang jadi sumber makanan utama untuk ikan. Ketiga, macam dasar air yang gelap, tumbuhan reput ni lebih cepat serap haba matahari. Jadi, suhu air kat situ akan jadi lebih suam. Sebab tu, kalau korang pancing dekat kawasan pantai yang bersih dan lapang masa bulan Mac, memang jaranglah nak dapat hasil. Apa yang kita kena cari ialah kawasan tepi rumpai atau semak yang tenggelam dekat air cetek. Itulah pot yang paling cun. Tak payah baling sampai ke tengah-tengah semak pun. Selalunya ikan akan tunggu betul-betul dekat sempadan antara air jernih dengan kawasan berumput. Cuba korang buat balingan sepanjang garisan tu, barulah ada peluang nak rasa sambaran yang ditunggu-tunggu. Ini memang teknik killer yang tak pernah menghampakan setiap kali tiba musim bunga. Kita sembang pasal struktur dasar air atau lebih spesifik, micro relief. Ramai pemancing ingat, kalau kita memancing kat kawasan cetek, rupa bentuk dasar tu tak penting sangat. Tapi sebenarnya, itu satu kesilapan besar. Walaupun air tu cuma sedalam 1 meter,
Mesti ada spot-spot unik yang jadi magnet buat ikan. Ia mungkin lekukan kecil yang cuma 20 atau 30 cm lebih dalam daripada kawasan sekeliling ataupun bonggol kecil kat dasar. Kenapa benda ni penting? Sebab kawasan yang dalam sikit ni, airnya lambat sejuk waktu malam. Jadi ikan suka berehat kat situ. Manakala kawasan bonggol pula paling cepat panas bila terkena cahaya matahari. Jadi ikan akan keluar ke situ untuk mencari makan waktu siang. Nak cari spot macam ni tanpa bantuan fish finder. Caranya gunakan teknik jigging atau guna batu ladung penanda. Bila korang tarik ladung tu perlahan-lahan menyusuri dasar, korang akan rasa setiap perubahan teksturnya. Luangkan masa dalam 15 minit untuk kaji dasar air kat tempat korang nak memancing tu. Hasilnya pasti lumayan. Dapat jumpa bonggol atau lekukan kecil kat kawasan cetek yang luas ni. Ibarat macam korang jumpa peti harta karun. Kat situlah semua ikan akan berkumpul. Sikit pasal psikologi memancing. Nak hasil padu, elakkan tempat yang dah lebam atau terlalu senang orang nampak. Pantang nampak, tempat yang bersih, parking dekat, jalan pun senang. Itu petanda besar yang spot tu dah selalu sangat kena pau. Ikan ni, terutamanya bila air tengah jernih, dia sangat penakut. Bunyi bising, orang lalu lalang, bunyi hentakan kaki, semua ni buat ikan lari jauh. Rahsia nak dapat ikan besar sebenarnya mudah. Cari tempat yang orang lain malas nak pergi. Cuba jalan jauh sikit, masuk dalam lagi, dalam 500 meter. Cari teluk kecil yang semak, yang tak ada laluan mudah. Memanglah tak selesa. Kena redah semak, kena duduk kat cerun yang tak rata. Tapi itulah tempat emas yang sebenarnya. Kat situ ikan rasa selamat, tak pernah kena kacau. Jadi dia pun berani nak membaham umpan. Ingat, 90% pemancing akan pilih keselesaan. Jadi, jadilah antara 10% pemancing yang pilih hasil. Sebenarnya, trofi yang paling besar menunggu korang kat tempat yang tak ada satu pun bekas tapak kaki orang. Sekarang, mari kita bincang tentang waktu terbaik untuk memancing. Kalau biasanya kita dengar waktu subuh adalah waktu paling ngam, tanggapan itu tidak terpakai untuk bulan Mac. Dalam bulan Mac, selalunya adalah waktu yang paling sejuk. Air yang sejuk sepanjang malam membuatkan ikan kurang aktif dan hanya diam di dasar. Kalau anda gigih menunggu dari subuh sampai pukul 10 pagi, mungkin satu tarikan pun tidak akan dapat. Waktu emas yang sebenarnya adalah antara pukul 11 pagi hingga pukul 4 atau 5 petang. Pada waktu inilah matahari berada tinggi di langit, air mula panas dan ikan mula aktif mencari makan. Mereka biasanya akan keluar ke kawasan yang lebih cetek untuk memanaskan badan. Jadi, tidak perlulah bangun seawal pukul 4 pagi. Lebih baik anda tidur secukupnya sampai ke lokasi sekitar pukul 10. Bersiap-siap dengan tenang dan mula memancing tepat ketika ikan mula galak. Ini maksudnya, bila pepatah siapa cepat dia dapat, mungkin tidak menjadi. Ubah jadual anda mengikut rentak alam, bukannya mengikut tabiat lama. Dan anda akan lihat sendiri perbezaan hasilnya. Walaupun waktu senja ada juga potensinya, tetapi pada bulan Mac, waktu siang tetap yang paling produktif. Pancing yang tidak mengendahkan faktor tekanan atmosfera, sedangkan ia sebenarnya sangat penting. Terutamanya dalam bulan Mac, ketika ikan menjadi lebih sensitif terhadap sebarang perubahan, tekanan udara merupakan faktor kunci yang menentukan hasil tangkapan anda. Keadaan yang paling buruk adalah apabila berlaku perubahan
tekanan yang mendadak. Lebih-lebih lagi jika tekanannya naik dengan tiba-tiba. Pada hari-hari seperti ini ni, ikan akan menjadi pasif atau lemau, hanya berdiam diri di dasar dan langsung tidak mempedulikan umpan. Walau apa pun teknik yang anda cuba, hasilnya selalunya akan menghampakan. Syarat yang paling ideal untuk memancing pada bulan Mac adalah apabila tekanan udara kekal stabil atau turun secara perlahan-lahan selama beberapa hari berturut-turut. Dalam tempoh ini, ikan akan berasa lebih selesa, lebih aktif dan mempunyai selera makan yang tinggi. Jadi, sebelum anda keluar memancing, jangan sekadar melihat ramalan cuaca, tetapi perhatikan juga bacaan barometer. Jika anda melihat tekanan udara sudah stabil selama 2 atau 3 hari, jangan ragu-ragu untuk turun ke air kerana peluang untuk berjaya sangat tinggi. Namun, jika tekanannya turun naik tidak menentu seperti melompat di atas trampolin, mungkin lebih baik anda luangkan masa di rumah sahaja. Memahami peraturan mudah ini akan menjimatkan masa dan tenaga anda serta membantu anda memilih hari yang benar-benar ngam untuk membawa pulang hasil yang lumayan. Angin. Bagi ramai pemancing, ia dianggap sebagai gangguan yang menyusahkan, menyukarkan balingan dan mendinginkan tangan. Namun, bagi si pemancing yang berpengalaman, angin sebenarnya adalah teman yang paling setia. Menjelang bulan Mac, pastikan anda sentiasa memilih tebing yang menghadap tiupan angin, di mana ombak menghempas pantai. Mengapa? Pertama sekali, angin akan menolak lapisan air permukaan yang paling hangat terus ke arah tebing tersebut. Walaupun perbezaan suhunya kecil, setiap darjah suhu amatlah bererti pada musim bunga ini. Keduanya, hempasan ombak akan mengocok dasar dan tebing, menghanyutkan pelbagai sumber makanan seperti larva, krustasea kecil dan cacing. Segala sumber makanan ini akan terkumpul di kawasan hempasan ombak, mencetuskan pesta makan buat sang ikan. Ikan-ikan kecil akan datang berkumpul di sini dan sudah semestinya si pemangsa akan mengekorinya dari belakang. Memang benar, memancing dalam keadaan begini agak kurang selesa dengan angin yang menampar muka dan air yang bergelora. Namun, di sebalik air yang keruh itulah, ikan mula hilang kewaspadaan dan menjadi jauh lebih aktif menyambar umpan. Di saat pemancing lain sibuk bersembunyi daripada angin di sebalik tanjung atau di tebing sebelah sana, anda haruslah berani melangkah menghadapinya. Percayalah, ganjaran yang menanti pasti akan berbaloi. Kita bongkar satu lagi mitos. Nak ikan galak makan, kena ada matahari terik. Hakikatnya, itu hanya separuh betul. Memang benar matahari memanaskan air dan membuatkan ikan mula aktif. Tetapi kalau anda memburu ikan pemangsa, cuaca panas terik bukanlah pilihan terbaik. Apabila air sangat jernih, cahaya matahari membolehkan ikan nampak jelas apa yang berlaku di tebing. Mereka boleh nampak tali pancing dan umpan anda dengan mudah, sekaligus membuatkan ikan menjadi sangat berhati-hati. Sebaliknya, hari yang mendung, kelabu atau mungkin hujan renyai sebenarnya adalah waktu keemasan buat kaki casting. Dalam keadaan cahaya yang malap di bawah air, ikan pemangsa akan rasa lebih yakin. Mereka lebih berani keluar dari tempat persembunyian dan lebih agresif menyambar umpan. Jadi, jangan kecewa kalau ramalan cuaca kata hari mendung. Bagi ikan biasa yang mencari haba, matahari memang penting. Tapi kalau target anda adalah si pemangsa yang bergigi tajam, cuaca mendung, itulah kawan baik anda. Itulah masa paling sempurna untuk turun memburu.
kita bercakap tentang umpan tabur. Ini adalah antara kesilapan yang paling kerap dilakukan. Ramai pemancing terbawa-bawa tabiat musim panas dengan membuang berkilo-kilo dedak yang berwarna terang dan berbau kuat ke dalam air. Untuk bulan Mac, cara ini memang tak menjadi. Malah, ia boleh merosakkan peluang anda. Sebab apa? Metabolisme ikan pada waktu ini masih perlahan. Mereka tak perlukan makanan yang banyak untuk kenyang. Kalau anda tabur terlalu banyak, ikan-ikan yang ada di situ akan terus kenyang dan akhirnya langsung tak peduli pada umpan di mata kail anda. Prinsip memancing waktu ini adalah biar sedikit asalkan berkesan. Umpan perlulah bertekstur halus dan mudah hancur seperti debu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan awan keruh di dalam air yang menarik perhatian ikan, bukannya memberi mereka makan sehingga kenyang. Dari segi warna, pilih warna yang gelap mengikut warna dasar air supaya ikan tidak rasa curiga. Baunya pula biarlah nipis dan beraroma semula jadi, seperti bau cacing atau ulat. Elakkan bau manis yang kuat seperti strawberry atau vanila yang biasa kita guna pada musim panas. Cukup sekadar 1 atau 2 kepalan kecil setiap jam. Itu sudah lebih daripada memadai. Di dalam topik umpan, jom kita bincangkan pasal warna pula. Tak kiralah korang guna umpan tiruan silikon, dedak ataupun Momishka. Masuk bulan Mac, air biasanya sangat jernih. Jadi, warna-warna terang atau asid yang kita selalu guna masa musim panas tu sebenarnya boleh buat ikan takut. Ikan akan nampak umpan tu sebagai sesuatu yang pelik dan berbahaya. Sebab itu, untuk musim sekarang ni, warna natural dan gelap adalah yang terbaik. Kalau guna silikon, carilah warna motor oil, ungu gelap, hijau pekat atau coklat. Warna-warna ni takkan buat ikan curiga sebab ia nampak sebiji macam makanan semula, jadi mereka macam lintah, larva atau anak ikan. Peraturan yang sama juga terpakai untuk warbler. Lupakan sekejap warna parrot yang terang-terang tu. Sebaliknya, pilih warna natural yang nampak macam ikan sebenar. Malah untuk memancing di hujung musim sejuk pun sama. Momishka warna gelap macam hitam atau kelabu pelambum selalunya jauh lebih berkesan berbanding warna emas atau perak yang berkilat. Sekarang tengah sangat berhati-hati. Jadi, tugas kita adalah untuk bagi sesuatu yang nampak paling real dan tak mencurigakan langsung. Warna-warna terang tu simpan saja untuk musim panas nanti. Bercakap tentang bau, aromatik dan deep adalah senjata rahsia setiap pemancing. Namun, bila tiba awal musim bunga, kita kena lebih berwaspada. Dalam air yang sejuk, bau tersebar dengan cara berbeza dan ikan jadi jauh lebih sensitif. Silap gaya. Bau kimia yang terlalu tajam bukan menarik ikan, tapi akan menghalau mereka menjauh. Lupakan sekejap bahan kimia yang agresif. Fokus pada bau semula jadi. Kalau anda guna ulat sebagai umpan, pastikan aromanya pun bau ulat. Teknik paling berkesan adalah dengan menggunakan bahan semula jadi. Cuba lenyitkan sedikit cacing tanah ke dalam umpan atau campurkan ulat hidup. Bau hidup yang semula jadi, ini adalah isyarat makanan yang sangat kuat. Membuatkan ikan lebih berani untuk mendekat. Untuk ikan pemangsa pula, cukup sekadar aroma ikan atau udang. Ingat peraturan emasnya. Bau mestilah nipis dan sealami mungkin. Baik, jangan guna sebarang perisa langsung daripada terlebih letak hingga merosakkan hari memancing anda. Pemilihan umpan yang tepat pada bulan Mac ketika suhu air masih sejuk dan ikan kurang aktif,
Umpan jenis haiwan selalunya jauh lebih berkesan berbanding umpan berasaskan tumbuhan. Umpan seperti barli, jagung atau dedak sebaiknya disimpan dahulu sehingga masuk bulan Mei nanti. Buat masa ini, ikan sangat memerlukan protein tinggi untuk memulihkan tenaga selepas mengharungi musim sejuk. Umpan nombor 1 pada waktu sebegini pastinya cacing darah atau bloodworm. Hampir semua jenis ikan air tawar, daripada ikan kecil sehinggalah ke ikan yang lebih besar, memang sukar untuk menolak umpan ini. Selain itu, penggunaan ulat atau maggot juga sangat efektif, terutamanya jika digabungkan bersama cacing darah sebagai umpan combo pada mata kail. Satu lagi pilihan hebat yang sering dilupakan ramai pemancing ialah cacing tanah. Pergerakannya yang aktif serta bau semula, jadinya yang kuat, mampu memikat ikan yang paling pasif sekalipun untuk membaham umpan. Kadang-kadang larva lalat air juga boleh menjadi penyelamat dikala ikan sukar dipancing. Bagi anda yang ingin memburu ikan pemangsa, penggunaan anak ikan hidup adalah jauh lebih ampuh berbanding umpan tiruan silikon yang mahal. Ikan yang kurang aktif lebih gemar memilih mangsa yang mudah, dan umpan hidup yang sentiasa bergerak-gerak adalah kunci utama untuk menarik perhatian mereka. Kelajuan karawan. Ini perkara paling penting untuk kaki casting. Tabiat musim panas yang suka karau laju, buat twitching agresif atau main jigging dengan pantas takkan menjadi di bulan Mac. Ikan sekarang tengah lembab. Dia takkan bazirkan tenaga untuk kejar mangsa yang bergerak laju. Silap-silap, dia pun tak sempat nak respon. Rahsia utama mengilat pada musim ini ialah gerak perlahan. Karawan mestilah seperlahan yang mungkin sampai ke tahap umpan tu hampir-hampir hilang aksinya. Kalau anda main jig, pastikan ada jeda yang lama selepas setiap henjakan. Biarkan sekitar 10 ke 15 saat. Biar umpan tu duduk lama di dasar dan buat sedikit kekeruhan air. Selalunya, ikan pemangsa akan menyerang tepat pada waktu berhenti yang lama itu. Jika guna umpan jenis hardbait, pilihlah model suspender yang boleh terapung pegun dan buatlah hentian yang lama semasa karau. Kalau pakai jenis sesudu atau plastik lembut pun sama, karawan mestilah selambat kura-kura. Matlamat anda adalah untuk membiarkan umpan berada dalam pandangan ikan selama mungkin. Berikan ikan masa untuk berfikir dan akhirnya memutuskan untuk membaham. Kesabaran dan kelajuan yang perlahan, itulah kunci kejayaan anda. Set pancing yang lebih halus. Ini satu peraturan yang sering diabaikan ramai pemancing, sedangkan ia sangat penting. Menjelang bulan Mac, air biasanya menjadi sangat jernih. Ikan bukan sahaja dapat melihat umpan, malah mereka boleh nampak tali pancing dengan jelas. Tali yang tebal dan ketara boleh menakutkan ikan pemangsa, walaupun ketika ia sedang lapar. Oleh itu, anda perlu menggunakan peralatan yang paling halus mengikut saiz ikan yang ingin dipancing. Jika pada musim biasa anda menggunakan tali bersaiz 0.14 mm, cuba tukar kepada 0.08 mm. Jika anda menggunakan perambut untuk ikan pemangsa, gantikan dawai besi yang tebal dengan perambut fluorokarbon yang nipis dan tidak kelihatan dalam air. Walaupun ada risiko tali akan putus digigit, namun kekerapan sambaran akan meningkat berkali-kali ganda. Perkara yang sama berlaku untuk pancingan pelampung. Gunakan perambut yang paling halus seperti 0.08 atau 0.1 mm dan padankan dengan mata kail yang paling kecil.
Anda akan terkejut melihat betapa beraninya ikan menyambar umpan anda. Dalam keadaan air yang jernih, kehalusan peralatan adalah keutamaan. Inilah rahsia yang membezakan antara pemancing profesional dan amatur. Seterusnya, kita sembang pasal kepekaan atau sensitivity set pancing. Benda ni berkait rapat dengan poin yang kita bincangkan tadi. Satu perkara yang kena ingat, ikan pada bulan Mac ni makan sangat halus dan berhati-hati. Jangan harap dia nak rentap sampai nak tercabut joran macam musim panas. Kadang-kadang dia cuma cuit sikit je, sampaikan hujung joran feeder pun cuma bergetah halus. Atau pelampung tu tenggelam sikit sangat. Kalau korang pakai set pancing yang kasar atau keras, memang sah korang akan terlepas 90% ragutan ikan. Sebab tu, waktu sekarang ni, sensitivity joran adalah segala-galanya. Kalau korang main spinning, pilihlah joran dengan hujung yang halus supaya boleh rasa setiap sentuhan dasar atau cuitan ikan. Untuk pemancing feeder pula, quiver tip yang paling lembut. Manakala untuk pelampung, pastikan ia seringan mungkin dan diimbang dengan betul supaya gerakan yang paling kecil pun korang boleh nampak. Jangan pandang rendah pasal benda ni. Kalau tak, korang akan duduk berjam-jam ingat ikan tak ada. Padahal sebenarnya ikan asyik duk main umpan, cuma korang je yang tak perasan. Masih ingat lagi tak? Ikan dalam air yang jernih sangat mudah terkejut. Sebab itulah peraturan paling penting ialah jaga ketenangan sepenuhnya. Elakkan menghentak kaki. Jangan sesekali mengetuk baldi atau kotak pancing. Getaran dari darat akan merambat masuk ke dalam air, membuatkan ikan lari menjauh sejauh berpuluh meter. Bergeraklah dengan tertib dan perlahan. Jika anda memancing dari bot, jangan campak sauh begitu sahaja. Turunkannya perlahan-lahan sehingga ke dasar. Pastikan dayung atau peralatan lain tidak terhantuk pada dinding bot. Malah, bayang-bayang anda yang jatuh ke air pun boleh menakutkan sekumpulan ikan yang sedang berkumpul di tepi tebing. Sebaiknya, pakailah pakaian berwarna pudar yang mudah serasi dengan alam sekeliling. Apabila tiba di lokasi, jangan terburu-buru melontar umpan. Berdiam diri sejenak dan perhatikan keadaan air. Mungkin anda akan nampak kocakan atau tanda-tanda kehadiran ikan. Mancing di awal musim ini ibarat sedang memburu, dan rahsia utama setiap pemburu adalah kesabaran dan keheningan. Jadilah halimunan di tepi air. Banyak memerhati, kurang membaling. Nasihat ini mungkin kedengaran pelik, tapi kesannya sangat luar biasa. Daripada anda membuang tenaga membaling joran ke sana sini tanpa arah tujuan, berikanlah sedikit masa untuk membaca keadaan air. Mata polaris adalah senjata rahsia anda. Ia menghilangkan silau cahaya dan membolehkan mata anda menembusi permukaan air. Mungkin akan nampak kelibat ikan di sebalik tumbuhan air. Anak-anak ikan bertempiaran lari apabila diserang pemangsa. Jangan lupa perhatikan burung. Burung yang berlegar di satu-satu kawasan selalunya menandakan kehadiran kumpulan ikan umpan, dan di situlah biasanya pemangsa berada. Perhatikan juga segala tanda ganjil, air yang tiba-tiba keruh, buih-buih yang naik ke permukaan, atau hayunan rumput air. Semua itu adalah isyarat kehadiran ikan. Kadangkala, hanya dengan duduk memerhati selama 20 minit, anda akan mendapat lebih banyak petunjuk berbanding membaling joran selama 2 jam tanpa henti. Alam akan memberitahu anda di mana ikan bersembunyi.
Anda cuma perlu belajar membaca tanda-tandanya. Ingat, memancing bukan sekadar membaling umpan. Ia adalah proses menggunakan akal dan pemerhatian. Taktik 1. Berbeza dengan musim panas, mencari ikan secara aktif pada musim bunga tidak selalunya membuahkan hasil. Apabila anda kerap berpindah randah di sepanjang tebing, anda sebenarnya menghasilkan bunyi bising yang boleh menakutkan ikan yang sedikit dan sangat berhati-hati di kawasan tersebut. Seringkali, cara yang lebih berkesan adalah dengan memilih satu lokasi yang sangat berpotensi dan memancing di situ secara konsisten. Katakan anda terjumpa sebuah teluk cetek dengan dasar yang gelap dan sisa-sisa tumbuhan air. Jangan terburu-buru untuk beralih tempat. Taburkan umpan dengan cermat, buat balingan dan tunggu. Pada bulan Mac, ikan bergerak mengikut laluannya yang tersendiri dan biasanya akan keluar mencari makan dalam tempoh tertentu secara berkala. Mungkin sejam pertama keadaan akan sunyi sepi, tetapi dalam masa 20 minit kemudian, anda mungkin akan mendapat beberapa tarikan yang padu secara berturut-turut. Jika saat itu anda sedang sibuk berpindah ke tempat lain, anda akan terlepas peluang keemasan ini. Kesabaran adalah kualiti paling utama bagi seorang pemancing musim bunga. Jika anda yakin dengan pilihan lokasi anda, berikan ia peluang. Percayalah, ketenangan dan kaedah yang teratur selalunya memberikan hasil yang lebih lumayan berbanding sikap terburu-buru mencari lubuk baharu. Kita buat rumusan sikit. Macam yang korang nampak, anggapan yang bulan Mac tak ada ikan tu sebenarnya cuma mitos. Mitos ni selalunya datang daripada mereka yang tak mahu atau tak tahu cara nak ubah teknik memancing ikut musim. Bulan Mac bukan bermaksud ikan tak makan, tapi inilah masanya untuk kita memancing dengan lebih bijak, teliti dan penuh cabaran. Rahsia nak penuhkan bakul bukan terletak pada umpan ajaib ataupun cecair rahsia. Semuanya berbalik kepada pemahaman kita tentang alam semula jadi. Berhenti lawan arus dan mula fahami gerak-geri ikan. Ingat prinsip utama ni. Cari air yang lebih suam di kawasan cetek. Guna set pancing yang paling halus dan sensitif. Jangan bising, banyak bersabar dan yang paling penting, perlahankan rentak. Rawan perlahan, penantian yang tenang dan buat keputusan dengan santai. Bulan Mac tak suka orang yang terburu-buru. Hanya akan bagi hasil kepada mereka yang tahu erti sabar dan berfikir. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Saya harap tips ni dapat bagi korang perspektif baru untuk memancing di bulan Mac. Kalau video ni bermanfaat dan korang belajar sesuatu yang baru, jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya tak terlepas lebih banyak rahsia memancing lepas ni. Sekarang, saya nak tanya korang pula, apa rahsia memancing korang di bulan Mac? Atau korang masih rasa waktu ni memang tak ada hasil? Jom kongsi pendapat korang di ruangan komen. Saya tak sabar nak baca dan bincang dengan korang. Semoga ada rezeki dan moga joran korang melengkung tajam.